Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haili Izzati dan hari ini kita akan menelusuri satu perjalanan penting dalam sektor makanan negara. Sebuah tempoh perubahan yang berlaku dengan begitu pantas, teratur dan memberi kesan nyata kepada rakyat. Pada 3 Disember 2022, YB Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu secara rasmi dilantik sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Pelantikan itu hadir pada saat negara berdepan cabaran getir, tekanan harga makanan, isu rantaian bekalan yang rapuh, kebergantungan import yang tinggi serta pendapatan petani dan nelayan yang tidak seimbang. Namun, dalam tempoh hanya 3 tahun, beliau bukan sahaja menstabilkan keadaan, malah memacu satu transformasi menyeluruh. Hari ini kita akan melihat 10 pencapaian terbaik beliau sepanjang 2023 hingga 2025. Satu rekod kerja yang telah membawa sektor ini ke tahap yang lebih kukuh, moden dan berdaya saing. Di bawah kepimpinan beliau, kerajaan melaksanakan penstrukturan semula subsidi ayam dan telur. Satu keputusan berani yang memberikan penjimatan sebanyak 1.2 bilion ringgit setahun. Penjimatan ini tidak hilang begitu sahaja, sebaliknya diagihkan semula kepada rakyat melalui program kesejahteraan dan kestabilan harga makanan. Yang lebih penting, walaupun subsidi ditamatkan, harga ayam dan telur kekal stabil tanpa sebarang kenaikan mendadak. Ini membuktikan tata kelola yang cekap dan keberanian YB Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu membuat keputusan strategik. Kesan daripada pengurangan dan penamatan subsidi ini dijangka tidak menjejaskan kestabilan bekalan telur ayam. Memandangkan industri kini menunjukkan tren positif termasuk penurunan kos makanan ayam. Setakat ini, ianya berjalan dengan lancar dan agak baik. Industri padi antara yang menerima pembaharuan terbesar dalam sejarah moden negara. Di bawah YB Menteri, skim subsidi harga padi dinaikkan kepada RM500 per tan. Harga lantai belian padi meningkat kepada RM1,500. Pendapatan petani kini boleh mencecah RM2,000 per tan. Insentif pembajakan dinaikkan kepada RM160 per hektar. Insentif racun RM300 per hektar. Insentif penuaian baharu RM50 per hektar. Ini bukan sahaja meningkatkan pendapatan petani, tetapi turut mengukuhkan asas keselamatan makanan negara. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kemandirian bekalan padi dan beras tempatan, tapi juga untuk membawa industri ini ke tahap yang lebih tinggi dengan mengutamakan pendekatan yang lebih lestari, berdaya saing dan mesra alam. Di peringkat antarabangsa, Malaysia mencapai kejayaan besar apabila China meluluskan ekspor durian segar dan nangka segar dari negara kita. Nilai ekspor durian sahaja dijangka melepasi RM1 bilion setahun, sekaligus meningkatkan reputasi Malaysia sebagai pengeluar buah tropika berkualiti premium. Kejayaan ini membuka peluang yang sangat besar kepada pengusaha tempatan untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan ladang serta membawa industri durian dan nangka Malaysia ke tahap yang lebih tinggi melalui piawaian dan pasaran ekspor yang jauh lebih luas. Bukan sahaja durian dan nangka, industri nenas negara juga turut melonjak pesat. Hanya dalam tempoh 6 bulan, ekspor nenas meningkat lebih 100% daripada 800 kepada 1,727 kontena setakat Oktober 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan keberkesanan strategi pemasaran antarabangsa serta keyakinan pasaran global terhadap produk pertanian Malaysia. Sekian lama para petani dibelenggu dengan hasil yang tidak menentu. Tahun demi tahun, mereka bekerja keras, namun hasilnya masih belum mampu menutup jurang antara titik peluh dan pendapatan sebenar. Di tengah kerumitan inilah pendekatan baharu diperlukan. Melalui adaptasi model penanaman padi ala sekincan, Malaysia akhirnya menyaksikan satu lonjakan hasil yang begitu ketara dan memberi harapan baharu kepada petani.
Contohnya, di Kampung Lat Seribu Perlis, hasil padi meningkat daripada 7 tan kepada 10 tan metrik per hektar. Sebagai menteri, saya gembira. InsyaAllah saya terus bersemangat dan saya yakin kalau petani sanggup ubah dan pegawai-pegawai juga sanggup bimbing, baja yang betul, racun yang betul, saya yakin kita boleh cukupkan beras di Malaysia ini. Ini saya berkeyakinan penuh. Peningkatan ini bukan sekadar angka, ia satu misi yang dimulakan oleh YB Datuk Seri membawa kaedah moden, terancang dan berasaskan data yang mampu memberikan impak besar kepada industri padi negara. Menyedari cabaran besar industri padi dan beras, YB Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu bersama kementerian mengambil langkah strategik untuk mengukuhkan asas pengeluaran padi negara. Antara usaha terpenting ialah projek pengairan tersedia mada, iaitu projek infrastruktur bernilai RM5 bilion. Projek ini merupakan nadi yang menentukan kecukupan aliran air ke petak sawah dan penambahbaikan menyeluruh ini menjadi asas peningkatan hasil secara konsisten. Projek ini dijangka membolehkan kawasan mada mencapai sehingga 5 musim penanaman dalam 2 tahun. Satu pencapaian yang amat dinantikan semua. Dibuat secara besar-besaran dalam bentuk kita memodernkan pesawah kita supaya pengeluaran padi dan beras akan lebih meningkat dan keterjaminan beras di Malaysia ini akan lebih ketara. YB Menteri turut memacu pembaruan institusi dalam sektor pertanian dengan menyusun semula tata kelola, nafas dan lembaga pertubuhan peladang. Selain itu, beliau turut memperkenalkan MARIA, iaitu gabungan lebih 1,000 pegawai penguatkuasa KPKM bagi memastikan keselamatan makanan, pemantauan harga dan integriti rantaian bekalan terus terjaga. Gabungan semua peringkat penguatkuasa yang ada dalam kementerian ini dibuat supaya mempunyai tenaga yang cukup untuk kita menyelaras tugas-tugas. Dalam usaha mencapai kedaulatan makanan, beliau memulakan projek penanaman benih bawang nasional dengan sasaran mengurangkan import sebanyak 30% menjelang 2030. Langkah ini penting bagi memastikan Malaysia tidak lagi terlalu bergantung kepada sumber luar bagi komoditi asas. Lebih kurang cantik macam ni. YB Datuk Seri telah mengarahkan MARDI untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan varieti bawang yang sesuai dengan iklim dan jenis tanah negara kita. Hasilnya, MARDI berjaya mengeluarkan 3 varieti bawang baharu iaitu Bau 1, Bau 2 dan Bau 3. Maha 2024 mencatat sejarah baharu dengan kehadiran 5 juta pengunjung, jauh mengatasi sasaran asal 3 juta. Maha 2024 juga istimewa kerana merupakan sambutan 100 tahun Maha dan penganjuran kali ini di bawah kepimpinan YB Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu telah berjaya menjadikannya yang paling meriah, paling besar dan paling berimpak. Kita telah berjaya melaksanakan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan antarabangsa 2024 dengan jayanya. Kejayaan ini menggambarkan komitmen besar beliau dalam memastikan acara Dwi tahunan itu menjadi penganjuran yang terbaik dalam sejarah. Program jualan agro madani menjadi antara kejayaan paling ketara. Nilai jualan meningkat daripada RM90 juta pada 2023 kepada RM160 juta pada 2024. Lebih 25,000 usahawan terlibat. Dilaksanakan di lebih 800 lokasi seluruh negara. Menawarkan harga 5 hingga 30% lebih rendah kepada pengguna. Platform digital seperti Agro Bazaar Online dan e-Farma membantu pengusaha tani menembusi pasaran global. Program ini bukan sahaja merancakkan ekonomi usahawan tani, tetapi juga mengurangkan kos sara hidup rakyat. Dalam tempoh 3 tahun sejak dilantik, YB Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu telah membawa perubahan besar kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara. Daripada reformasi struktur yang menyentuh dasar paling asas, peningkatan pendapatan petani, kejayaan ekspor buah-buahan premium ke pasaran antarabangsa, hinggalah pembangunan ekosistem makanan yang lebih moden, cekap dan stabil. Kesemua ini membuktikan bahawa kepimpinan beliau memberikan impak langsung kepada rakyat dan masa depan negara. Untuk
Mak Sabu kalau bercakap di kabinet tu, bawa bawang. Bayangkan, nak tunjukkan kepada menteri, it can be done. They're passionate. Tahniah kepada Menteri, pada Kementerian Pertanian kerana meningkatkan awareness tentang tabir urus. Ucapkan terima kasih kepada YB Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Semoga kerjaya YB pun akan jalan lebih baik, memberi kebaikan kepada rakyat yang memerlukan. Seperti yang sering ditegaskan oleh YB Datuk Seri, kita mahu pastikan sumber makanan negara cukup dan terjamin. Itu tanggungjawab yang mesti kita pikul bersama. Inilah kisah transformasi kesinambungan dan komitmen yang tidak pernah terhenti. Satu perjalanan penting menuju Malaysia yang lebih sejahtera, lebih bersedia menghadapi cabaran global dan lebih berdaya tahan dalam sektor makanan.